Kalau korang ada 3 serangkai isu keberhutangan ataupun berrekod, sitos, secrets dan legal, mana yang korang kena selesaikan dulu? Okey, ramai yang keliru sebenarnya bila masuk dalam rekod sitos, secrets dengan legal ni, mana yang nak diselesaikan dulu? So saya nak bagi tahu dekat sini, kita kena selesaikan masalah yang besar dulu, yang paling urgent dulu, iaitu legal. Sebab apa legal? Legal ni korang dah masuk kepada kes mahkamah. So bila dah masuk dengan kes mahkamah ni, andai kata kalau korang masih lalai dan tak selesaikan juga, korang boleh kena saman ataupun masuk dalam rekod bankruptcy untuk certain amount. Lepas dah settle legal ni, barulah korang boleh fokus pula untuk selesaikan sitos dan secrets. Sitos dan secrets ni bukanlah kita cakap tak penting, tapi legal ni boleh membawa kepada risiko kewangan yang lebih teruk untuk nama korang. So jelas tak? Kalau korang masih ada rasa kekeliruan dalam isu yang Mi bagi tahu ni, boleh follow dan komen dekat bawah.